Okay, sebelum kita start, aku ada satu soalan. Jawab jujur Siapa kat sini tengah tak puasa? Jangan angkat tangan. The Bluetooth device is connected. Hai semua, tahu-tahu je dah masuk bulan puasa kan? Macam mana dengan puasa korang setakat ni? Okey ke? Ke letih? Ya, tapi yelah kan puasa. Nampak je simple puasa ni. Tak makan, tak minum. Tapi actually, dia punya struggle dia tu lain macam tu. Okay, so like puasa ni apa kan? So basically untuk sesiapa yang tak tahu, puasa ni basically kau kena tahan diri daripada makan and minum bermula daripada terbit matahari which is subuh sampailah terbenam matahari which is maghrib. Dengar macam simple je kan? Takat tak makan je kot. Tapi setakat tak makan, tak minum, benda tu senang je. The real challenge is kau kena tahan mata, kau kena tahan telinga and paling penting kau kena tahan diri kau daripada mencarut or anything yang tak membawa faedah. Ujian pertama, first, pukul 4. Or maybe pukul 5 or 5.30 or 6. Depends on pukul berapa alarm korang berbunyi. Korang bangun awal-awal pagi ni untuk apa? Well, obviously korang bangun untuk waktu sahur. Waktu sahur. So sahur ni apa kan? So basically sahur ni macam kita orang kena bangun awal-awal pagi untuk early breakfast lah sebelum subuh, which is around sebelum terbitnya matahari lah. Dia macam imagine kau tengah charge phone sebelum kau nak keluar, lebih kurang macam tu lah.